Kita berkempen secara positif. Kita berkempen atas landasan track record kita. Kita telah buktikan bahawa sejak 2018, Pakatan Harapan boleh mentadbir Negeri Sembilan secara bersendirian. Tak ada masalah. Kita telah buktikan apabila kita mentadbir Negeri Sembilan, rizab kerajaan negeri meningkat, pelaburan meningkat, dasar-dasar kebajikan diperbanyakkan. Kalau yang dulu yang tak ada, sekarang ada. Ini di bawah dasar kerajaan Pakatan Harapan sejak 2018. Dan kita punya track record. Tahun 2020, masa COVID, masa langkah Sheraton, negeri-negeri lain yang kita menang tahun 2018, jatuh satu persatu. Johor jatuh, Melaka jatuh, Perak jatuh. Hanya Negeri Sembilan, kita bertahan sepanjang penggal. Ini kekuatan kita. Ini adalah semangat kita dalam Pakatan Harapan Negeri Sembilan. Walaupun diserang bertubi-tubi, walaupun pelbagai tekanan, tetapi kita dapat bertahan sepanjang penggal 2018 sehingga 2023. Jadi ini adalah satu track record kekuatan yang pernah kita lalui di Negeri Sembilan. Dan tidak ada alasan bahawa kita tak boleh meneruskan kekuatan ini. Jadi kita akan masuk ke gelanggang dengan kempen yang positif, dengan calon menteri besar yang jelas, dengan poster boy kita sebagai panglima pilihan raya kita, Tok Min. Jadi jentera kita akan bergerak sebagai satu pasukan. Kita yakin rakyat Negeri Sembilan mahu melihat sebuah kerajaan yang stabil, sebuah kerajaan yang berdaya saing dan sebuah kerajaan yang progresif lagi inklusif. Inilah nilai kerajaan Pakatan Harapan yang kita mahukan di Negeri Sembilan. Tetapi kita tahu pihak lawan tidak bersaing dari segi pencapaian. Mereka akan menggunakan sentimen perkauman, sentimen yang menyalahkan DAP dalam segala perkara. Saya pun telah menerima maklumat dan telah pun melihat trend dalam sosial media, telah pun dimulakan oleh pihak lawan. Mereka akan menggunakan naratif dan hujah, semua salah DAP. Krisis istana di Negeri Sembilan kononnya dipengaruhi oleh Anthony Loke. Kononnya ada pergolakan, ada pertelingkahan antara Balai Undang dengan Seri Menanti disebabkan oleh Anthony Loke yang memberikan dana untuk membuat kacau bilau. Ini semua adalah tomahan dan taktik kotor yang mereka akan mainkan. Saya pohon jentera-jentera pilihan raya kita perjelaskan kepada rakyat, kita lawan dakwah mereka, kita lawan hujah mereka. Ini hujah palsu dan ini hujah yang memainkan sentimen. Boleh? Ini yang kita perlukan. Di depan rakan-rakan, di depan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, di depan semua media. Saya sekali lagi nak menegaskan, DAP sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan persekutuan. Kita adalah parti yang menjunjung sistem laja berperlembagaan. Kita adalah parti yang menjunjung rukun negara. Prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Ini adalah prinsip yang saya pegang selama-lamanya. Dan saya nak sekali lagi menegaskan, bukan saja saya sebagai Setiausaha Agung Parti, tetapi seluruh kepimpinan dan ahli-ahli DAP, termasuk semua calon-calon di Negeri Sembilan, kita taat setia kepada sistem laja perlembagaan di Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan ini, laja perlembagaan terdiri daripada Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Kita taat setia kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan.
dalam sistem Raja Perlembagaan di Negeri Sembilan. Ia juga terdiri daripada Undang yang 4 dan Tunku Besar Tampin. Kita taat setia kepada Undang yang 4 dan Tunku Besar Tampin dan sistem adat yang dilaksanakan di Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan, tak ada Undang yang kelima. Saya nak tegaskan, tak ada Undang yang kelima. Kita mengangkat sistem Undang yang 4 dan kita taat setia, kita hormat Undang yang 4. Jadi saya nak bagi peringatan kepada rakan-rakan, kepada petugas-petugas, kepada ahli-ahli yang akan ikut kita. Jangan berseloroh, jangan berjenaka berkenaan dengan sistem adat di Negeri Sembilan. Ini sesuatu yang saya pun tak akan terima dan saya pun tak akan maafkan. Maaf saya cakap, kalau mana-mana ahli kita yang tersasul cakap, kita pohon maaf kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan Undang yang 4 Tunku Besar Tampin Negeri Sembilan. Ini yang kita nak tegaskan malam ini. Cuba nak menerima kepimpinan Melayu. Tetapi kepimpinan Melayu yang bersih, kepimpinan Melayu yang cemerlang seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita mengangkat beliau, menyokong beliau sebagai Perdana Menteri. Saya tak ada masalah menerima kepimpinan Melayu di Negeri Sembilan. Kita menyokong Menteri Besar Melayu. Tetapi Menteri Besar Melayu yang sejahtera macam Tok Min. Ini Menteri Besar yang kita sokong. Bukan orang yang akan tikam belakang kita. Bukan ada orang yang apabila ada krisis melanda negeri kita, sepatutnya kita bersatu. Sepatutnya kita bekerjasama. Sepatutnya kita bermuafakat untuk menyelesaikan keadaan di Negeri Sembilan. Tetapi mereka memilih peluang krisis itu untuk menikam kita daripada belakang, menarik sokongan daripada Tok Min dan cuba jatuhkan kerajaan perpaduan di Negeri Sembilan. Orang itu adalah pengkhianat dan pendahaka kepada sistem Raja Perlembagaan di Negeri Sembilan. Betul? Kalau orang itu nak jadi calon Menteri Besar, kita lawan habis-habisan. Boleh? Tak payah saya sebut nama siapa orang tu. Saya tak dengar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak masuk ke langgang, kita nak menawarkan sebuah kerajaan yang baik kepada rakyat Negeri Sembilan. Kita nak menawarkan pentadbiran yang bersih. Kita nak menawarkan dasar-dasar yang boleh menarik pelaburan ke Negeri Sembilan.